Itu namanya sound direct. Harta dunia boleh cari, mak ayah tak boleh cari. Harta dunia boleh cari, abang adik tak ada ganti. Tuan-tuan, harta dunia boleh cari, tuan-tuan, silaturahim tak ada harapan untuk kita putuskan. Saya kata, abang baliklah, mak ayah kita masih hidup, dia tak ada. Habis dia peluk saya, dia menangis, tuan-tuan, dia pun beredar. Seminggu lepas tu dia telefon saya. Rupa-rupanya, tuan-tuan, dia beritahu lepas saja dia berjumpa saya, dia menangis. Terus dia bawa mak, isteri dia, anak dia terus balik. Rupanya, tuan-tuan, Padang Serai dengan Lunai tu tak jauh, lebih kurang dalam 7-8 km aja. Tapi dia tak pernah balik, tuan-tuan. Tak pernah tanya khabar. Dia bawa kereta dia sampai depan rumah mak dia, ayah dia. Rupanya mak dia sedang menanti 15 tahun, tuan-tuan. Mak dia tengok dia datang, tuan-tuan, duduk dalam kereta. Mak dia bangun daripada dalam rumah, terus keluar, tuan-tuan. Buka pintu, terus meluru, tuan-tuan. Dia kata, saya belum sempat lagi buka pintu. Mak saya datang, duduk kat saya. Saya buka pintu, saya bangun keluar daripada kereta. Mak saya peluk saya. Bila mak saya peluk saya, mak saya menangis atas bahu saya. Mak saya kata apa? Kalau aku ada dosa dengan hang, maafkan mak. Mak minta maaf dengan anak. Bila mak minta maaf dengan anak, dia kata, Ustaz, saya keluarkan kalimah, mak tak ada dosa mak, tapi saya ada dosa dengan mak maafkan saya. Menangis dua beranak ni, tuan-tuan. Bila menangis, rupanya dia tak tahu, tuan-tuan, 15 tahun ayah dia dah lumpuh dah. Dia tak pernah tengok. Ayah ni pakai tungkat, tengok anak dia balik 15 tahun menanti, ayah ni keluar dengan tungkat. Sampai dekat pintu, ayah tak boleh jalan dah. Ayah dengan tungkat berdiri depan pintu. Bila berdiri depan pintu, dia tengok ayah dia ni, dia buat macam mana? Dia terus nuru, tuan-tuan. Dia pegang tungkat, ayah dia buang. Dia peluk ayah. Ayah, maafkan saya, ayah. Saya banyak dosa dengan ayah. Menangis dua beranak ni, tuan-tuan. Bila menangis, dia kata, pada ketika itu ayah dia kata apa? Kalau aku ada dosa dengan hang, kalau hang ada dosa dengan aku maafkan hang. Dia kata pada ketika itu, dia kata, dunia yang paling sedap adalah pada 1 Syawal itulah, pada petangnya, bila mak dan ayah maafkan saya. Dia kata dunia yang paling tenang, dia kata, pada petang itulah 1 Syawal, bila mak dan ayah menyebut dengan perkataan, aku maafkan hang. Bang, dia kata pada ketika itu hidup saya paling bersyukur dan berbahagia. Kerana apa? Kerana mak dan ayah memaafkan saya. Sebab tu, tuan-tuan, dengan satu khutbah membuka pintu hidayah manusia. Sebab tu hidayah bukan milik kita, bang, milik Allah. Kadang-kadang baca khutbah, Allah buka pintu hidayah manusia. Sebab apa? Sebab hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya cerita lagi. Saya banyak cerita, boleh ya? Tidak, tuan-tuan, lena. Saya sampai pukul berapa, kak? Lagi ustaz datang. Ustaz, kakak pun menangis lah. Jangan menangis lagi. Ini baru mukadimah Sampai pukul 10 10:30. Okay. Boleh ya? Sebab tuan-tuan lepas ni lagi Ustaz Zamri marah saya. Tak datang. Lagi dia datang pukul 12, mampus aku. Agak yang patut lana. Azab pukul 10 kita berhenti lah. Sebab Ustaz 10:30. Jadi tuan-tuan yang dikasih, tuan-tuan ingat tak Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair ni, tuan-tuan, seorang anak muda. Mus'ab bin Umair ketika mudanya, Tuhan buka pintu hidayahnya untuk menerima Islam. Mus'ab ni, tuan-tuan, bila dia terima Islam, mak ayah dia tak terima. Sebab tu kita dalam Islam ni biasa, kadang mak ayah kita sebagai orang yang tak suka kat kita. Kadang-kadang suami kita, kadang anak-anak kita, kadang jiran kita. Itu biasa, tuan-tuan. Ni saya duk pergi kuliah ni, bukan semua orang suka. Itu biasa. Pernah saya cerita, sebelum cerita Mus'ab bin Umair, saya baca khutbah di masjid Bagan Najam. Saya akan sebut, tuan-tuan, benda ni berlaku kat saya. Saya kata, tuan-tuan, kita ini agama dia Islam. Kita nama Abdullah Muhammad. Kita kena terima apa yang Allah turun kat kita. Di antaranya Islam ini. Dan bila terima Islam, semua yang ada dalam Quran kita kena terima. Termasuklah hukum hudud, saya kata. Saya sebut macam tu lah. Tengah baca khutbah ni, bangun seorang
lelaki, ustaz, dalam khutbah ni, hudud apa hudud? Kapal sing pun tak terima, ustaz nak kata apa? Dalam khutbah. Saya kata, abang tegur saya dalam khutbah, abang telah lara. Dia jawab, lara mampu ni. Dia punya dahsyat yang tuan. Tu punya dahsyat, itu ujian. Saya kata, abang duduk. Dia duduk. Abang telah tegur saya, terima kasih, tapi abang dah habis dengan pahala di Jumaat ini sebab tegur saya. Saya kata terima kasih. Tapi abang, saya nak cerita. Abang, kalaulah ada seorang postman ni nak pergi hantar surat kepada satu rumah Cina. Dia pegang sampul surat nak hantar tuan-tuan, tiba-tiba dekat rumah Cina tu ada seekor anjing. Anjing tu menyalak. Postman tadi terkejut. Anjing tadi keluar daripada pagar, kejar postman. Kemudian anjing yang menyalak tadi gigit postman. Itu perkara biasa, betul tak? Anjing menyalak, gigit postman, biasa. Tapi ada seorang postman, dia pergi hantar ke rumah Cina. Tiba-tiba di rumah Cina tu ada seekor anjing. Anjing tu menyalak, postman juga menyalak. Anjing terkejut, anjing lari, postman tu kejar, gigit anjing tersebut. Pelik tak? Pelik. Saya kata, kalau orang bukan Islam menyalak tentang hukum Islam, itu biasa. Sebab dia bukan Islam. Ini orang Islam, nama Abdullah, nama Muhammad, menyalak hukum Allah ni. Apa cerita? Tuan-tuan, hidayah milik Allah. Tiba-tiba dia senyap. Dia termenung. Dalam hati saya, habis sembahyang tuan-tuan, dia orang bisik, ustaz yang tegur tadi 3 line. Tuan-tuan tahu tak 3 line? Gangster tuan-tuan. Kepala gangster. Saya dalam hati, ya Allah, mampuih aku. Orang utara ni mampuih semua tuan-tuan. Minta maaf lah no. Mampuih tu bukan kasar, sebenarnya biasa, kami biasa. Biasa bangun pagi letih. Letih nak mampuih. Tapi tak mampuih pun. Lepas tu lapar, bini masak lewat. Lapar nak mampuih. Tapi tak mampuih. Lepas makan kenyang nak mampuih. Lepas tu mengantuk nak mampuih. Lepas tu tidur mampuih. Itu biasa, orang utara ni biasa, bukan kasar, itu biasa tuan-tuan. Kan? Jadi kat mana tadi tak? Lupa dah. 3 line tadi dah habis tuan-tuan. Baca doa. Rupa-rupanya hidayah milik Allah tuan-tuan. Dia bagi tahu kawan dia, tunggu daripada pintu masjid. Mereka tunggu sampai pintu kereta saya. Saya sampai mereka salam saya. Dia kata apa? Ustaz derekah saya dalam khutbah. Ustaz, baru saya faham Islam ni macam mana ustaz. Akhirnya dia pegang tangan saya, dia bawa jumpa kawan-kawan dia. Saya salam semuanya yang 3 line ni sampai kepada kereta saya yang 4 line. Tuan-tuan, hidayah milik Allah bang. Hidayah milik Allah. Sebab tu saya kata